sistem merawat pesakit lurus syarak, syariatnya tidak bercanggah. Kalau ada persatuan yang namanya Pertubuhan Perawat Islam tapi amalannya bertentangan dengan syarak, yang antaranya jadi masalah besar ini bahawa ada orang yang menamakan dia amalan rotak Islam tapi dia boleh nampak jin, boleh tangkap jin, boleh masuk jin dalam botol, boleh sembelih jin depan-depan orang, depan-depan pesakit, depan-depan orang ramai ke semua. Dia gunakan kerih dia pegang jin itu, dia kilat dengan kaki dia, dengan tangan dia sembelih. Apa? Pesakit boleh terima, tapi bila rojok kat saya memang jadi masalah. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna asyayatina awliya lilladheena la yu'minun. Mereka makhluk halus nampak kamu tak nampak mereka. Kami jadikan syaitan itu sebagai pembela orang-orang yang tidak beriman. Dia berlawan. Kalau kita baca doa itu sabit, jin takut dengan ayat Quran sabit, Nabi pernah buat sabit. Tapi mana pernah cerita sembelih tangkap masuk dalam botol? Mana pernah berlaku? Boleh bilang pula dalam badan kamu ada 29, tambah lagi satu 29. Yang bilang jin itu jin di luar badan ke dalam badan? Luar badan tak nampak, dalam badan lagi tak nampak. Kau nampak dalam badan, Nabi bilang di mana 29? Tak nak kata kita ni bagus. Orang tahu ada sifat ini menjadi rojokan. Kalau kita merawat pun, kita merawat terbuka. Kalau saya minta saudara pun beramal macam saya beramal. Kita berubat orang, kita baca doa yang orang itu boleh dengar, yang habis hati boleh dengar. Kalau kita baca, tak ada sebarang keraguan, kita baca betul. Bila kita baca betul, termasuk kita berubat orang Arab, bagi contoh yang faham Arab, dia mengangguk, dia yakin apa yang kita buat itu betul. Sebab itu di antara keistimewaan Ruqyah Islamiyah ini, kita baca ayat Quran yang bila kita baca ayat Quran sah dah kita mendapat pahala.